Sabda demi sabda, kini tersingkap kebenarannya. Tanda demi tanda, kini terbentang di depan mata. Masa terasa singkat, seolah dipercepatkan langkahnya. Tanpa sempat kita sedar arahnya. Ilmu. Yang berilmu ditolak dan dipinggirkan. Yang jahil pula diangkat dan disanjungkan. Fitnah datang seperti malam yang gelita, menutup kebenaran, memutar arah manusia. Maksiat kini terbuka tanpa segan dan rasa berdosa. Yang salah diraikan, yang benar pula dipersoalkan. Bumi bergegar tanpa henti, tanpa jeda. Laut melimpah, menelan daratan dan manusia, seolah menjerit hasil tangan insan durhaka. Peperangan demi peperangan, darah ditumpahkan tanpa simpati dan rasa. Nyawa dipandang seolah tiada lagi nilainya. Persoalannya, di manakah kita? Adakah kita hanya melihat tanpa rasa dan tanpa makna? Atau kita sedar bahawa kita sedang hidup di penghujung zaman yang nyata? Rasulullah telah menceritakan perjalanan zaman manusia dari zaman nubuwah, membawa cahaya dan petunjuk agama, disambung oleh khulafa, memimpin dengan adil dan aman. Kemudian datang zaman mulkan adan yang menindas, sering berubah arah dan gigitannya. Hinggalah tiba suatu zaman, kekuasaan yang menggenggam, kuku besi yang menekan, seluruh dunia dikawal dan dicengkam. Dan hari ini, bukankah kita sedang hidup dalam fasa itu semua? Dunia yang dikawal oleh kuasa-kuasa besar yang rakus dan dahaga. Namun kini kita mula melihat retaknya dinding kuasa. Kepercayaan mula hilang, sistem mula goyah. Kuasa yang dahulu gah kini perlahan-perlahan reba. Maka sedarlah, kita bukan di penghujung cerita, tetapi kita sedang berada di ambang perubahan kemuncak zaman. Zaman yang menjanjikan kepimpinan yang kembali berpaksikan takwa dan wahyu Tuhan. Persoalannya, jika zaman itu sedang menanti kita, siapakah yang akan memimpin dunia? Lihatlah sejarah, bukan sekadar kisah lama, tetapi panduan untuk membina masa depan kita. Zaman nubuwah, turun wahyu sebagai cahaya, membentuk sahabat menjadi generasi luar biasa. Al-Quran terpasak kemas di dada mereka. Zaman sahabah dan khulafa memimpin dengan Al-Quran sebagai neraca, membuka dunia dengan keadilan dan kekuatan jiwa hingga membuka 1/3 dunia. Zaman keemasan Islam disinari dengan lahirnya para cendekiawan, menguasai dalam pelbagai medan sains, astronomi, geografi, perubatan dan kejuruteraan yang membawa perubahan, membenarkan segala kalam Tuhan. Zaman para sultan bangkit dengan iman dan strategi, membentuk dunia dengan Al-Quran sebagai paksi, mendidik generasi, membangun tradisi.
Setiap zaman ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin dibina dengan Al-Quran sebagai asasnya. Namun hari ini kita sering mendengar generasi ini lemah, generasi ini gagal, tiada arah, tiada daya. Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, ditentukan nilai mereka. Persoalannya, siapakah yang menetapkan semua ukuran itu sebenarnya? Mengapa kita tunduk kepada cara fikir yang bukan milik kita? Sedangkan Islam telah jelas memberikan jawapannya. Bukan generasi yang membezakan kita, tetapi takwa yang menentukan nilai kita, dan Al-Quran sebagai panduan dan neraca. Kita bukan generasi biasa, kita adalah generasi peralihan menuju kebangkitan semula. Kitalah yang memimpin dunia, bukan dengan satu kekuatan sahaja, tetapi dengan gabungan Al-Quran, As-Sunnah, sains dan teknologi semuanya. Kitalah pemimpin yang akan mencorak semula sejarah dunia. Kitalah pemimpin yang akan mengangkat kembali cahaya agama. Namun sedarlah, semua itu hanya angan-angan jika dirimu masih tak ketahuan atau sembang kosong. Tanpa tindakan yang harus dipimpin adalah dirimu dahulu. Jika diri masih lemah, bagaimana mahu memimpin ummah? Jika jiwa masih kalah, bagaimana dunia ini mahu kau ubah? Maka perjuangan pertama bukan di luar sana, tetapi di dalam dirimu sendiri. Lihatlah, baru diuji sedikit sudah mahu berhenti di pertengahan jalan. Baru terasa susah sedikit sudah mahu mengalah tanpa usaha untuk melawan. Jangan jadikan ujian sebagai alasan. Jadikan ujian untuk dirimu terus bangkit memperjuangkan cita-cita dan harapan. Lihatlah mereka. Lihatlah ibu dan ayah berkorban masa dan harta, sanggup berjuang dengan keringat dan air mata demi melihat anaknya menjadi pemimpin agama. Lihatlah murabbi dan murabbiyah tidak pernah berkira masa dan tenaga mengorbankan segala yang ada tanpa jemu membentuk dirimu menjadi luar biasa. Dan kamu wahai mujahid mujahidah, setiap hari adalah perjuangan jiwa melawan malas, melawan nafsu, melawan putus asa. Air mata, penat lelah, pengorbanan yang tiada suara. Semua itu adalah bukti bahawa kamu bukan biasa. Kita semua bukan sekadar manusia. Kita semua adalah pejuang yang sedang dibina. Lihatlah sahabat-sahabatmu dulu yang berjaya. Mereka juga berdiri di tempat kita, menghafal dengan air mata, melawan lemah dan putus asa. Hari ini mereka melangkah membawa Al-Quran sebagai cahaya. Mereka tidak berada di titik yang sama. Kini terus berjalan menimba ilmu tanpa mengenal lelah dan masa. Dari suatu medan ke medan yang lain, mencari hikmah dan makna. Terus belajar, terus melangkah, walau perit, walau payah, walau terluka. Kerana mereka tahu ilmu itulah senjata untuk memimpin dunia. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu untuk berjuang, sama ada dalam keadaan ringan atau berat. Bangkitlah, pimpinlah kemenangan dengan langkah penuh berani ke hadapan. Berjuang dengan
kemenangan.